Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya biar sejupat semua orang tahulah. Yang tak tahulah tak orang lah. Okey, walau macam mana pun hari ni saya bersama dengan sponsor baju kita iaitu kumpulan Shock. Siapa tak kenal kumpulan Shock antara Singapura dan juga Malaysia, iaitu Ifah Razia and the Gang. Dan baju ini telah disponsor oleh BH Beauty di mana BH Beauty merupakan pusat kecantikan. Okey, kalau kata nak kulit yang cantik nak muka yang orang kata meletup, selalu dah datang ke BH Beauty. Okey, sekarang ni kita nak tengok apa Ifah Razia buat kat sini Aku dengar dia tambah cantik. Tak dinafikanlah kulit daripada hitam jadi putih. Okey, kita nak tengok. Okey, apa Ifah Razia buat? Dengar kata dia sedang body ni lah. Aku main tempat pun kat sini, dia pun kat sini. Okey, jom. Sebelum nak masuk, ketuk dulu. Assalamualaikum. Mana Ifah Razia mana? Buat apa? Belum buat apa-apa. Belum buat apa-apa. Sini tempat Ifah Razia. Buat apa lah? Masuk. Assalamualaikum. Salam. Apa ni kata orang ni? Orang tidur lah. Ini dia Ifah Razia yang gila. Ada ke dalam pusat spa dia nak tidur? Aku nak tidurkan anak aku. Oh, iya ke? Dia dah tidur baru aku buat rawatan. Iya ke? Sini sikit. Apa sebenarnya kau buat kat sini, Ifah, oi? Dah, aku sahaja lepak-lepak tenangkan fikiran aku. Lepas habis kumpulan Shock ni, walaupun tak menang dapat kutip saya hampir mengumpat. Mak relax lah kat sininya. Tenangkan fikiran. Kita tak ada buat apa. Kena tengok macam ikan dugong lah aku ni. Aku tengok. Tapi walau macam mana Ifah Razia dugong, kita nak tahu macam mana dia jaga kecantikan dia setiap hari, setiap minggu Okey, tengok kulit aku yang cantik ni. Ramai kata Pian kulit kau cantik. Cantik ke? Cantik lah daripada kau yang tak cantik dulu. Tapi sekarang kau dah cantik. Tak dinafikan. Inilah dia Ifah Razia yang merupakan seorang yang very intelligent orang yang menuju ke arah mana-mana. Dia bukan pak lawak tapi mengada-ngada ambil pangkat aku. Jadi dia banyak show, aku tak ada show. Apa cerita? Lagi puji dia lagi. Ifah. Kau dah pergi dah gemak banyak-banyak. Panjang ke dah gua pelabur kan. Jadi tak percaya lubang. Boleh tak aku nak interview kau sikit? Dalam kau tahulah aku ada blog aku sendiri. Kau dah popular pun tapi kau tak ada blog. Aku ada blog C rumah aku. Blog C. Oh, rumah lama tu Telefonnya. Sejak iklan telefon. Leceh lah bila kita bercakap yang macam-macam. 80,000 nya nak masuk. Hello. Okay, I'm busy right now. Call me back. Call me back. Alah. Oh, sekejap. Adik, tolong adik. No, don't touch. Bagi kat papa telefon. Dung. Cepat. Itulah dia perangai Ifah Razia Kalau kita tengok dalam TV dia menjerit-jerit, tapi secara peribadi aku kenal Ifah Razia. Beliau seorang yang lembut. Okey, siapa tak kenal dia mungkin orang cakap dia macam-macam. Tetapi awas mulutmu, kerana mulut Ifah Razia dan mulut aku sama. Tapi kita orang mempunyai hati yang baik. Kau tengok hati yang baik. Nampak? Yang penting kenapa kau nak tayang bodada kau dekat dalam bukan bodada yang ini menunjukkan aku tak boleh buat keluar benda ni. Mesti nak selak juga baju lah. Suka kontroversi kan. Okey, Ifah, nak tanya dengan Ifah,